Seksi sangat wan tu. Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Selamat petang. Hari ni kita bawa wan yang seksi tu. Kita nak menajuk ni kan ni. Tapi air besar ha. Timbul ke tak tajuk aku ni kita ni. Besar lagi wan. Dengan lajunya. Parah ni. Bot okey ha. Air pun tak penuh dalam bot. Hujan pun kali dah. Tapi dah turut kaki lebih lah. Tu lah. Kaki lebih lah. Okey dah kan, tengok lah. Jalan-jalan ke bawa wan je dah kan. Angin dah. Healing. Okey, jom. Nak letak barang dulu. Nak cabut kunci tu dulu. Jumpa kejap lagi. Bagi wan lah buat turun enjin tu. Panjang tu sedap wan. Pengkalan lama. Dia buat benda lain. Ada orang ambil video kita. Dia buat benda lain tu cik. Tak apa je. Berenang kita hari ini. Tempat encik sambil lantai encik ni. Berenang je lah. Orang kan suka berenang. Basah dah. Jangan ambil dekat sangat wan seksi tu. Kalau dia tahu menimba air dalam bot, hujung bot tak garam. Air dalam ni. Sebab tu kena pergi awal ni. Nak cuci bot dulu. Lepas tu tajuk tak tahulah berapa batang air boleh pasang ni kah. Sebab dah turun, kita hentam sajalah. Tapi tak tahu berapa tajuk je boleh pasang. Sebab air besar. Tajuk banyak tenggelam. Okey, siap dulu. Bersih. Okey geng, air besar geng ha. Tak tahulah tajuk banyak mana dia boleh pasang. Tenggelam habis ha. Tu batang tajuk. Angkat weh. Angkat ke atas. Ni batang tajuk tenggelam. Baru-baru ni boleh lah naik ke atas. Berapa batang je lah tajuk ni kah pasang. Batang tajuk pun dah longgar. Bau sabun kawan. Ya. Ya kok ni. Botol baru pakai. Botol tuti. Botol sabun. Jom. Berapa tajuk je lah pasang ni kah. Ada lagi balok tu. Balok betul lah kita ni kan. Belakang sikit weh. Gerak tu. Mana tu? Selok ni. Macam mana nak lalu adakah orang yang kena menebas hari ni? Jom. Ada pen tu rendah. Ni bawah, yang ni selalu lalu bawah dia.
Lalu atas pula. Udahan tu selalu lalu bawah. Jom sikit. Lalu lah bawah ni. Goyang tu. Gerak lah. Sikit lagi tak bergerak dia. Oh, dah ni kacau dia. Tahan tu. Kita suruh bawa genso power dia tak bawa. Sama je weh. Dia gerak. Ni untuk ni kita ambil ni. Kena juga orang kali ni ya. Kena juga menebas sikit. Ni abang ni dah cuci dah. Lalu yang bawah tak lepas lalu. Kayu tu pun naik. Tu tepi tu. Dan tepi awak. Tak sedap lah tu. Esok nak lalu. Seorang-seorang esok. Tahu ya, tolong. Tu ni. Oh, lempar lah belah sini. Dah, okey. Okey lah tu. Boleh lah. Ha? Kenapa? Ha? Ha, mundur. Ha? Apa? Nak angkat? Tak apa. Tengok kayu dia. Tengok. Tak apalah, kita sahala je hari ni. Angkat pun angkat lah. Turun tu. Ha, angkat lah ni. Belah sini tak apa ke? Sini. Ni tempat pijak ni. Pegang buk. Pas dalam lubuk aku ni kan. Ha. Dah kita jumpa dah pijak ni. Oh sini. Berat jari ni je ni. Tak bergerak lah tangan sebelah je. Kaki orang sangkut ke? Ha. Okey. Ha. Tengok. Ni hok sama tangan aku punya. Naik dah. Penat ke? Up. Saya dah bawa genso. Dah depan batu tak boleh tak jari. Dah dah. Pergi ke tajur. Tu. Ada. Okey geng. Tajur yang mana tinggi-tinggi je lah kita isi umpan. Yang tak jumpa tu nasib lah. Lepas tu kita isi jaring tempat biasa. Biasalah tempat cari makan. Wak. Wah je. Mana? Tu, duduk bawah. Ha, apa? Oh. Ha. Kerai datang, kerai. Dia herit main tengah-tengah panas ni. Sakit lawan ni. Ada je benda dia buat aduh, sakit lah. Okey geng. Tajuk tak banyak pasang tak jumpa tajuk. Ni masalah ni tu air besar. Tajuk aku dah ada lain. Dah lain. Ha. Nak tengok tajuk pun tak lepas.
Parah lah buai ni. Asyik lah ikut buai ikut kali ni. Makan ubi lepat lah buai cakap. Aku main boboh je. Tenggelam pun tenggelam lah. Okey geng, tu pasang ikut dam je lah. Tak ada tempat. Kayu pun tak ada. Kayu tajurnya tak ada. Tu tenggelam tajur. Ada tajur tapi tenggelam. Tahulah boleh tak. Try lah. Dah bye. Boboh macam arai je dah. Tak boboh kan tak ada langsung usaha. Wah. Boboh je lah. Okey. Tahu barang jadi. Jalan-jalan lagi sambil ubuh jari. Dah pasir dah ni. Jadi trip jaring pula. Umpai banyak ni kereta. Ekor. Okey geng, kami jumpa kat kuala ni. Ikan banyak geng. Tu ikan. Ikan. Dia main kat kuala ni. Ni. Ni je jaring paling kecil geng. 3 inci. Oh, bergulung buka dah. Bergulung buka dah. RM1 guys. RM1 guys. RM1 tak apa. Jangan yang ni bergulung. Dapat kita buka nanti. Gulung tak? Sekejap tengok. Ini jari 3 inci dengan awal. Merayuk-rayuk ikan depan kuala ni. Entahlah kena tak jari 3 inci. Tak ke ikan saiz 1 inci. Banyak betul tadi. Jom. Ikan saja. Okay, belah atas lagi tajuk. Tak nampak ke tajuk langsung. Tu ada sebatang. Boleh lah. Puan cakap buat ni. Buat pengeras. Patah tajuk. Okey, dapat. Boleh ni esok. Gorgon makan. Okey, jom. Okey geng, jaring 3 inci lah kat sana tu Air pendek. Situ satu jaring 4 inci setengah. Air ni besar geng. Silap perkiraan kami. Tajuk belah atas ni semua tak timbul. Semua tak disimpan. Tengok Wan. Si sangat Wan ni, kepit sikit Wan. Kepit sikit. Okey. Nak turun sambil nak tengok jaring tadi. Kuala tu kok ada pasir dah ke? Kalau ada rezeki ada lah kan. Kalau tak ada balik sajalah. Tapi kawan koi ni membebel kawan ni dah berbakul-bakul dah sebenarnya. Okey, luar seksi-seksi. Okey, jom turun. Tak ada pun, sebaru. Langgar gitu je jaring. Kalau. Tu nampak. Melanggar je jaring. Okey, saya inci kot. Tak ada ikan kasar. Malang sikit kot. Sebaru dengan tamali. Tengok ikan naik atas jari. Allah. Lawa. Depan. Tempat pecah. Aduh, tak kena lawang geng. Lawang. Tempat pecah. Tidak dapat dah wan tadi. Paih lawang. Jomlah tengok kok ada tajuk yang mengena. Ikan meruik-ruik.
Alah, Wan duduk depan tak nampak. Kita nampak ada ikan, kita nampak. Tengah sedap menyanyi tadi. Pohon kelapa. Wan tak nampak ada ikan. Ha, ada. Ada weh. Ha, angkutlah. Apa lagi? Jangan diheret. Pegang tajuk tu dulu. Ha. 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 Oh. Oh. Ada pada mantap. Dapat sikit Wan, tajuk jangan lepas Wan. Atas pokok tu, pegang pokok atas tu dulu. Puntai pula lah. Ha. Kerat dulu puntai tu. Video pun mengarut. Ha. Ha, tempoh. Ha. Ada. Ada ha. Ikannya ada. Tempatnya tak ada. Okey. Tak tahu ada ikan lagi tak kan? Tali tegang. Hotel depan. Tengok depan. Depan. Sekejap, kau tengok. Hai, tali tegang. Oh, ikan. Nampak pisai. Boleh tahan. Pisai je. Oi, nak terlepas. Ha, makan. Lah. Makan tajuk ke? Patah pokok tu lah. Sekejap. Apa dia sakit lah. Kuning weh. Ni, Oh. air tu. Oh, kuning. Kuning. Ha, baru seekor seorang nak lucuk dah. Cik tinggal. Kalau aku tarik lebih tadi. Lucuk eh. Kuning. Pokok dia boleh buang. Aduh. Jaga depan. Ada geng. Alah, kena rak. Tengok tak goyang-goyang. Turun juga dengan Wan. Tengok jugalah. Ha. Kena rak tinggal. Kena rak tinggal. Mantap lah kalau dengan Wan. Ni adik dia suka sangat ni. Kena rak tinggal. Adik Atan suka. Ha, kena rak tinggal kuning. Okey, si umpan lagi. Okey geng. Tarik tak belewak. Siang-siang hari air besar ni tarik juga. Oh. Awal lah kena je. Habis lah. Oh, tu dia. Besar ni. So ni. Habis dah. Habis. Dimakan berlewak. Bukan tak ada ikan ke? Hujung mata elok. Tak ada benda yang tinggal. Tidak 4 ekor dah weh. Tak ada rezeki kita. Rezeki gorgon jugalah. Apalah, kita isi umpan lagi. Esok mana tahu lagi besar bagi. Aduh. Okey geng, sampai dah. Tu Wan yang seksi. Kalau tak 4 ekor geng, seekor lagi dah dicukai. Alamak, baldi jauh. Wan ni sengaja je. Ha. Tengok ni hasil dia. Bawang kuning Wan. Ah, biarlah situ Wan. Ish, dia main pula Wan. Ha, seekor, 2 ekor. Kena rak tinggal. Ha, kena rak tinggal. Tadi lagi kuning. Boleh dah ni. Saya boleh belada kan tak? Yes. Ha, yes. Ha, tu dia. 3 ekor. Kalau tak 4 ekor atas tu je tadi. Kena dah dengan ni. Awal je mencukai. Wan tak boleh ambil gambar bawah. Dia seksi sangat. Okey, Wan esok tak ada. Aku seorang je esok. Okey, kita tengok hasil esok. Ada tak rezeki? Hara dengan Wan kepih hari ni.
Let's go. Jom balik. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum, geng. Sahabat, geng, rodong. Jumpa pagi ni. Pagi ni seorang, geng. Air surut 1 meter. Kalau ada ikan tergantung lah, geng. Tu, ujung aku sendai tu. Enjin tu aku sendai dengan kayu belah sana. Tak tahulah ada tak ni. Tengoklah ni kan. Baru daun baru ni. Banyak. Okey. Jom kita pergi tengok kan. Ada hasil ke tak. Ada rezeki tak. Tajuk dengan jari. Geng, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita pergi tengok. Tajuk pertama tu ada, geng. Semalam isi dalam arus. Ada goyang pokok. Lama dah pokok ni tak goyang. Kasar rasanya. Sebab goyang dia lain macam. Tajuk 20 mata je semalam kot pasang. Dia bukan boleh bunyi bising-bising kalau nak pergi ambil dia ni. Nanti dia menggelepar. Kasar ni. Alhamdulillah. Orang gantang ni. Lupa nak beritahu hari ni solo. Yang tak ikut ini. Orang gantang. Ini lemak dia warna putih ni dalam. Ada juga rezeki balik semalam isi umpan. Isi umpan dalam arus pun alhamdulillah. Kalau nak kena mantap. Jom tengok lagi. Tajuk berapa mata je bubuh malam. Bubuh dalam arus betul. Tajuk tu pergi dalam pokok. Air besar. Tak ada buat apa. Hari ni bawa air lawa. Yang tu duduk atas darat. Yang ni ada, geng. Ni semalam pun balik ubuh umpan. Yang atas tu semalam kena cekai, tak ada. Yang ni ada. Tahan je. Makan sangat ni. Cuma semalam tajuk banyak tergelam. Susah nak buat kerja, tak jumpa. Ni kasar ni. Ush. Alhamdulillah. Lebih kurang. So lagi. Kuning lah. Kuning ha. Mantap. Hasil kedua. Tajuk ke 4. Pasal rapat semalam. Nampak belah bawah ni je. Ada nampak kawasan boleh pasang. Tajuk tu tak ada, geng. Malam kena cukai balik malam. Ada. Tu ada tu. Sambung video, geng. Yang ni ada ni. Ni belik lah dekat aku. Ada lagi ni. Walaupun dah belik lah. Boleh tahan juga. Masuk. Lebih kurang hak mula-mula tadi. Semua kuning-kuning ni. Padu. Berpulas dah. Ada rezeki je lagi. Belum batang balok lagi. Ni ekor. Mantap ha. Okey, lambat sikit. Depan terangkat. Tajuk bawah jaring tak ada. Jaring lepas ke tepi je. Ulah ni ikan ke tak. Balik kan kita tengok jaring. Tengok tajuk tu. Yang ni isi umpan semalam. Patah lagi, geng. Patah, tak ada rezeki.
Patah wan kepis. Patah lagi. Reput dah kayu ni. Separuh dah tukar dah tajuk. Separuh yang lama-lama ni patah. Semalam jongkit dia tinggi gitu. Dia mudah patah lah. Kalau buat gini tu tak patah kan. Kalau dah tak ada rezeki tu, tak ada lagi. Jom lah kita naik lagi. Lubuk ni semalam bubuh. Kalau aku bubuh jaring ni lubuk ni. Semalam besar, bubuh tajuk ni. Dia ni goyang. Besar. Boleh tahan, alhamdulillah. Yang keempat lepas dah ha. Gulung-gulung dah ha. Mantap, alhamdulillah. Angkut balik. Ni satu je kawasan ni. Panjang dari lubuk sana satu ni je tajuk isi. Ada ha, hujung ada rezeki. Tajuk semalam semua tenggelam nak ikat-ikat kat pokok pun tak boleh. Ni ada rezeki. Rezeki orang kepih ngikut sama ni. Ya tak wai. Alhamdulillah kasar. Kuning buat abang pening. Pening wan. Jarang-jarang isi pun ada rezeki. Ikan kelima. Alhamdulillah. Jom. Tak ada lah ni. Tak ada. Goyang. Tengok ada satu lagi mata. Tu satu belakang tu. Tajuk isu kain malam. Lepas tu tak ada lah. Tu dia. Tak ada barang. Tak ada barang. Jom kita tengok jaring ada dua kat atas. Tak tahulah kena angkat. Nampak inci setengah ni kan. Kena berbaloi-baloi. Tak ada pun. Pokok ada. Esok kalau tengok pun lalang. Naik ke atas. Kita tengok dia tak rezeki. Jaring kedua ni genci. Duduk atas rumput dah. Tak ada temperah ke lawang ke lampang pun tak ada. Tak ada geng. Jaring 3 inci setengah ni baru geng. Kat mana pula? Kat inci. Campur je ni. Air dah surut. Angkat lah ni. Ini tak boleh pasang lah. Sini. Kalau pasang pun kena belewak je kalau kena ikan. Belewak ambil. Tak angkat lah. Okay, tengok jaring seterusnya 3 inci ni. Ada tak? Malam ikan. Oh, lampang. Genyuk-genyuk ikan kat sini Wan cakap. Uish. Gegar di mana ni? Tak ada ikan. Gegar lampang seekor. Lampang kepiak. Batang kayu. Tu ikan benda putih. Batang kayu tu dia. Dia jadi pemberat. Sebarau. Duduklah baru langgar. Kuat je.
Tajuk kebut kan. Aku dengan Im panggil kuala ni kuala sebarau. Jadi kami tahan jaring banyak sebarau. 4-5 ekor sekali kena. Kuat lagi baru kena. Baru kena. Kena kat ekor. Lagi temperah. Alhamdulillah. Ni ikan yang merenyuk-renyuk semalam. Wan kerang. Sawang semalam terlepas. Lagi temperah. Alhamdulillah. Payah sikit nak cek lagi. Seorang. Air musim. Aduh, tarik jaring pula. Terjerut ikan ni. Musik lubuk lah. Itu yang tak jaring seterusnya. Hari ni suka dikawal sikit. Melekat merata-rata. Tak ada bar eh. Tak ada bar eh. Sangkut ada. Jaring seterusnya. Jaring baru juga. Baru tu isi. Oh, berat. Bukan berat ikan. Ada ikan. Ikan. Dari kerai. Alhamdulillah. Ada kerai. Patutlah gorgon seberang tu besar sangat tadi. Dia ada bau kerai. Tak nampak ni. Sorry. Kerai saiz manis. Tak. Yang baru dah kena. Tepi sangat jaring ni. Tak tengok sikit. Tak tengok sikit. Baru lagi dah. Kelabu dah. Okey geng, ni jaring kat lubuk ni. Tinggi tadi. Malang surut. Habis dah sangkut sampah. Sauk sampah. Buat semalam air besar. Ikat tinggi. Biar nyauk sampah. Bapak batang kayu. Wow juga jaring panjang-panjang okey. Tumpau. Tumpau okey. Tak. Ni jaring 4 inci setengah okey. Seberang tu ada satu. Lekat geng. Lekat padu. Lekat. Baru masa ni 3 inci baru masa ni. Teruk bergulung ni. Tak tahu ke punca ni. Pasang lawai semalam ni. Kenapa ni? Bergulung. Habis jaring baru. Benda dekat ni. Oh, ikan. Terjerut dah ikan. Ikan benda tau. Kalau tengok tajuk lama dah siap tadi. Boleh isi umpan tajuk lagi. Terjerut. Menarik. Okey geng, ni satu jaring semalam 3 inci setengah. Pasang dengan wan semalam. Uish, ada lampau wan.
Melampau-lampau weh. Bau sedap. Angkat-angkat tu melampau saya. Oh, jantai. Ni ada keluar dia punya anu tu. Kita tengok ni. Kena ni. Cungor pun tak ada lagi. Sana pula. Dari luar melangkau. Nampak saya lah, boleh lah. Madang dapat 3 ekor, bagi kawan 2 ekor. Saya sedang bau dengan kena gerak. Lepas tu bau besar tu aku ambil nak jual. Tu je semalam lagi. Hari ni alhamdulillah lah, walaupun tajuk 20 mata, ada dah 5 ekor. Tengok geng, hari ni kawasan ni dah aku tahu dengan tu memang ada kayu besar bawah tu. Malam tak letak. Uish, besar weh. Oh, kerai. Alhamdulillah. Oh, kerai. Oh, boleh lah wan, seekor seorang wan. Kerai wan. Sebab ni walaupun lekat aku boboh juga, sebab selalunya dia dikai. Dia jarang tak dikai. Oh, dalam air dah 400 gram. Mantap weh. Dia lekat ni tepi ni. Buah jaring buruk dia semalam. Tak berani buah jaring lawa-lawa. Dengan air itu dah berkerak dah jaring. Lekat lagi ni. Sini dia dekat kuat. Tak dekat muncul. Tengok sikit. Dekat memang tak naik betul. Tunggu betul. Okey geng. Siap lah tengok jaring. Depan batu tadi aku letak balik jaring baru 3 inci setengah. Tak tahulah banyak sangat pongkor kayu tadi lalu. Tahulah. Jangan bergulung lagi dah lah. Okey, baru nampak muka aku guys. Ni je hasil hari ni. Barong ada 5 ekor. Satu tajuk patah. Semua saya sedap-sedap ni. 700-800 gram. Yang ni je kecil. Yang ni dekat setengah kilo, 450 gram. Yang ni semua saya sedap-sedap. Ni bawang gantang ni. Ini kalau aku belah perut, mesti perut dia ni semua lemak. Lemak warna putih. Ni bawang kuning. Bawang kuning, lemak dia warna kuning. Warna kuning-kuning gitu. Yang ni warna putih lemak dia. Dia kena bawah sana tadi. Tajuk pertama. Okey lah geng. Kita timbang lah geng. Nak tengok penimbang elok tak. Timbang. Timbang aku ni. Kerai ada 2 ekor. Tak kat leher dulu. Oh, kita timbang. Payah pula mencari. Mula-mula kita timbang mekeh ni dulu. Berapa ni? Ni jalanan. 620 gram. Mari kita timbang. Kita berikan dulu. 2 3 4 5. Timbang barung je kan. Barung je. Hampir 4 kilo. Hampir 4 kilo maknanya 37 dalam 3 kilo 100 barung saja. Ni kasih sisik. Kerai 2 ekor. Temperah 2-3 ekor.
Ni nampak seekor tadi. Baik. Tadi ada lintah kan. Kan naik kat aku pula lintah. Tak sedap ni. Dia tahan juga lintah tu. Ada gigit kan. Rugi dah tu. Masa lintah pula. Timbang dulu. Semua 59 tolak 6. 5 kilo 300. Semalam ada dah upah. Tadi pun tajuk satu patah tadi, tajuk bawang tadi. Okey geng. Separuh aku bagi kat Wan, kerai tu sekor bagi kat Wan, bawang sekor ke. Tak apa ikan sisik ni, bagi kat Wan sikit. Malam ikan bawang Wan dapat dah. Lepas yang lain tu aku jual lah. Kalau ada rezeki berapa-berapa nanti aku letak lah di bawah. Aku tak ada nak pergi buat konten menjual. Okey, sampai sini je konten aku dengan Wan semalam. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau petang ni aku tak balik kampung, aku pergi umpai. Tak apa, aku pergi angkat jaring esok lah. Tengoklah kalau ada hasil, adalah konten angkat jaring esok. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.